Majoriti pejuang Mujahidin Moro berusia dalam lingkungan 25 hingga 70 tahun. Namun tidak ketinggalan anak-anak muda seawal usia 15 tahun turut diberi pendedahan menyertai pasukan tentera. Semua ini ada asasnya. Setiap perkara ada sebabnya. Kami berkenalan dengan Samir Muhammad yang berusia 52 tahun. Beliau yang ditugaskan sebagai komandan pasukan berkata kerana dendam menorong dia masuk menjadi pejuang mujahidin ketika usianya 17 tahun di mana ayahnya terbunuh sewaktu bertempur. Penindag kanunya agay bekan sabab sa nakaparadu sa kami sunya agay bekan gihadannya kaya siapa minatay sa mga lukas kami. So kina muna akina dimba kasya kanu 1973 naya minatay na so ama ko, ama na si Haji Ali Muhammad. Perasaan ini turut dikongsi bersama Yasir Hasan. Usianya yang baru menjangkau 39 tahun, turut menyatakan seluruh ahli keluarganya terkorban dalam peperangan 20 tahun yang lalu. Lagu kinamong sa jihadan niya sa bangsa Moro na dito ibulu sa gobyerno na Pilipinas si bangsa Moro. So Islam siya sa bangsa Moro. Mga kalukasan namin na pamununilan sa Dagat Kawagibin. So agama namin ay pembawaan nila. Suasana menjadi keluh seketika. Apa yang dapat dirasakan, perasaan sedih dan pilu mengenangkan nasib keluarga mereka yang mati dibunuh sekerajaan. Bagi Imran Omar, berusia 17 tahun, pejuang paling muda ini tidak dapat menyembunyikan kesedihan ketika soalan diajukan. Yang merupakan ko siya kaso bapa ko binong masunod. Dia punya paci dia kasih timbakas ka Pilipino. Kami diperkenalkan dengan peralatan senjata kegunaan mereka. Ini merupakan sebahagian peralatan senjata yang ditunjukkan. Namun difahamkan terdapat beberapa senjata. Mereka bukan sahaja mahir dalam kekuatan sa kawagiba bangsa Malaysia sehingga danya. Setiap kali sesi latihan dijalankan, setiap kata-kata semangat dilontarkan dengan penuh Muslimina fi Mindanao. Makambalingan so mga kawagibu mga Muslim siya sa Mindanaonya dalpan ng mga lukastan niya. Inipusakan ng mga lukastan sa kita no. Nakagila kay inipusakan ng mga lukastan sa kita no. Na nasisita na siya makangguna sa kita no. Sa kita ni kangguna no ingat no. Nanu sa kita no makangguna sa kanu ingat no inipusakan ng mga lukastan sa kita. Yakin dengan setiap perjuangan demi menegakkan syiar Islam. Na palabud an yakuna hunaka mujtami'un islami akhlaquhu wa khuluquhu islami wa qalbuhu mu'allaqatun lil jihad fi sabilillah. Ingat ku amin danau wasyaku deng bapimbata. Yaku demba inu yaginan dosiama kaya ku denam mata negara sai sumadakul tapi tabunan saridu akun telanu agama. Sampai bila? Sampai bila mereka sanggup bertahan meneruskan perjuangan ini? Keceriaan jelas di wajah mereka, namun di hati siapa yang tahu? Namun tidak